Tahu tak apa beza rasuah dengan pinjam power bank? Dua-dua bagi tenaga, tapi satu buat kau charge, satu lagi buat kau charge dalam mahkamah. Kadang kita tengok orang ambil rasuah ni gaya dia macam bos besar. Jalan tegak, senyum tak cukup pipi. Dalam hati dia cakap, akulah paling padu. Tapi tak sedar, dia tengah jalan laju ke arah pintu penjara. Laju betul, macam pakai fast track. Orang jujur pula, jalan macam orang kalah bola. Ujian bertimpa-timpa, tapi dia masih pegang prinsip, masih ikhlas kerja walau kadang dompet kosong. Tapi at least dia ada maruah, orang hormat. Tidur malam pun tak perlu peluk bantal sambil takut kena siasat. Yang ambil rasuah pula, awal-awal rasa macam menang loteri. Tapi lama-lama, hidup jadi macam cerita seram. Setiap kali pintu diketuk, jantung terus main lagu horror. Cik, kami dari SPRM. Atau takut kan? Jadi moral dia, kalau kau rasa rasuah tu jalan pintas ke syurga, kau silap bilik bro. Itu pintu kecemasan terus ke neraka, mereput laku sana, kotor.